Harga emas di bank lebih murah, bagus ke? Soalan ini paling kerap saya terima, kenapa harga emas di bank lebih murah berbanding emas di public gold? Untuk jawab soalan ini, saya kongsikan 8 sebab yang pernah dihuraikan oleh mentor emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee dalam penulisan beliau. Pertama, jika tujuan tuan-puan hanya untuk melihat nombor pelaburan dalam akaun, emas di bank mungkin sesuai. Tapi jika tujuan sebenar adalah untuk memiliki emas fizikal, public gold biasanya menjadi pilihan yang lebih praktikal. Kedua, berdasarkan pengalaman beliau sejak sekitar 2010 dalam dunia emas dan pelaburan, emas fizikal daripada public gold secara konsisten tidaklah lebih mahal dibandingkan secara keseluruhan dengan emas fizikal dari bank. Ketiga, fokus utama public gold memang pada emas fizikal. Proses membeli dan mendapatkan emas fizikal biasanya lebih mudah dan lebih jelas. Keempat, kebanyakan produk emas di bank sebenarnya lebih fokus kepada akaun emas atau angka dalam sistem, bukan kepada pemilikan emas fizikal secara langsung. Kelima, walaupun setengah bank membenarkan pengeluaran emas fizikal, harga akhir selalunya menjadi lebih tinggi dan prosesnya juga lebih banyak syarat. Keenam, selepas emas fizikal dikeluarkan daripada bank, ada situasi di mana bank tidak membeli semula emas tersebut ataupun syaratnya agak ketat. Akhirnya, pemilik perlu menjual di tempat lain yang mungkin mempunyai spread harga yang lebih besar. Ketujuh, perlu faham bahawa public gold memang terlibat secara langsung dalam industri emas, manakala bank pula mempunyai bisnes teras dalam perbankan dan pembiayaan, bukan pengeluaran emas. Kelapan, pilihan platform bergantung kepada tujuan pelaburan. Jika seseorang mahu menyimpan emas fizikal sebagai aset jangka panjang, public gold sering menjadi pilihan ramai penyimpan emas, tetapi jika tujuan hanya untuk dagang emas seperti instrumen keuangan, platform lain mungkin lebih sesuai. Kesimpulannya, sebelum memilih tempat membeli emas, penting untuk faham matlamat pelaburan itu sendiri, sama ada mahu menyimpan emas fizikal atau sekadar berdagang harga emas. Jika tuan-puan ingin memulakan simpanan emas fizikal bersama public gold, boleh isi borang sign up saya di bio, saya akan bimbing anda secara percuma.